Guys, korang kenal tak siapa ni? Ali Shukri. Datuk Ali Shukri ni nombor 1 penyanyi dekat Malaysia. Korang pun tahu kan, lagu raya dia semua best-best. Kalau korang nak beli, kalau korang nak beli mangga dia, wajib dapatkan. Sumpah sedap gila. Dia punya harum manis ni, Hari Toy beli 4 paket. Tak sampai sehari dah habis 3 paket dah. Tinggal 1 ni je. Ini pun saya simpan dekat peti sejuk sebab risau family I habiskan. Dia punya harum manis ni, dia memang tak ada tambahan gula. Dia memang natural. Jadi kan, dia punya mangga ni, ada sedikit dia memang manis, ada sedikit dia macam bau, dia macam masam-masam sikit. Tapi sumpah sedap. Kalau kau nak something that macam mangga yang real tapi dikeringkan, tak ada tambahan gula, wajib dapatkan harum manis Papa Laris. Yang ni betul-betul sedap gila. Korang tak akan menyesal beli. Korang ni nampak tak? Dia punya besar tu bukan kecil tau. Besar, and then tengok warna dia. Sebab yang ni harum manis, jadi dia memang orangey. Korang tengok. Kalau korang simpan dekat peti sejuk, dia jadi, wah, dia punya texture. Memang sedap gila nak jadi snacks. Kalau kau nak beli untuk anak-anak, untuk family, sebagai hidangan, sebagai snack, yang ni betul. Korang kena beli cepat-cepat sebab benda ni tengah panas. Lepas tu kena berebut. Jadi korang kena laju-laju dapatkan.